dan juga pentas boneka di mana sekolah kita telah mendapat johan daerah dan tempat keempat peringkat negeri. Dipersilakan Puan Hartina binti Muhammad Yusof. Dan dipersilakan Puan Masniza binti Muhammad Badarun, juga merupakan jurulatih tarian rakyat dan juga pentas boneka prasekolah. Beliau juga merupakan penyelaras kajian tindakan yang begitu efisien sekali. Ya, sentiasa mengingatkan kita deadline. Seterusnya dipersilakan jurulatih tarian rakyat prasekolah juga Puan Maziah binti Zainal Bahrin. Ini letak gambar. Saya. Jurulatih pasukan tarian, pertandingan taksim rangkaian, festival seni dan sastra karnival anak warisan SSPN, tarian teroka lingkar 52. Beliau juga merupakan jurulatih pertandingan tarian rakyat daerah Hulu Selangor, mendapat tempat ketiga daerah, jurulatih pertandingan Kangaroo Mat dan juga jurulatih pertandingan College Wax dan Kickstart Run Pandu Putri Tunas. Dengan ini majlis dengan sukacitanya menghargai Puan Nurul Airi Zilwani binti Mahadi. Ya, beliau juga mendapat anugerah Teacher Award di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Baru-baru ini beri tepukan yang gemuruh kepada Puan Nurul Airi Zilwani binti Mahadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Nur Azrin binti Abdul Ghani. Pasangan kepada Puan Nurul Airi juga merupakan jurulatih pasukan tarian, taksim rangkaian, festival seni dan karnival anak warisan serta jurulatih pertandingan tarian rakyat karnival kecemerlangan prasekolah di mana anak-anak kita mendapat tempat ketiga daerah. Dipersilakan seterusnya Puan Nur Afirah binti Abdullah, guru pengiring pertandingan tarian taksim rangkaian dan juga jurulatih dan pengurus pasukan rugby sekolah. Seperti yin dan yang, ada unsur lembut dan unsur tegas di situ. Seterusnya, sebagai jurulatih pertandingan tarian rakyat dan pentas boneka dan juga guru pengiring pertandingan tarian taksim rangkaian, karnival anak warisan dan tarian teroka lingkar 52, dipersilakan Cik Maizira binti Ibrahim. Tahniah diucapkan kepada keempat-empat quoted jurulatih tarian kita yang memangnya hebat. Seterusnya, beliau merupakan jurulatih pertandingan tilawah perempuan NQSS Hulu Selangor di mana anak didik kita mendapat tempat keempat daerah. Puan Siti Nurliyati binti Muhammad. Nurliyati. Di sini ditulis Nurliyati. Okey, maaf. Nurliyati. Ataupun lebih popular Ustazah Lili lah. Bapa boh. Oh juga. Tapi Ustazah Nurliyati ni memang sangat teliti. Jadi dia ingin namanya disebut dengan betul. Baik, Puan Nurliyati. Okey, seterusnya